Hari ini kita akan membuat sebuan di kawasan taman yang merupakan sarang lepak untuk budak bawah umur 16 tahun. Hoi! Lari mana kan? Lari mana? Lari mana kau? Kenapa lari tadi? Bang, saya takut bang. Abang siapa? Abang, saya dah nak menang. Letak iPad tu. Bang, please bang, dah nak menang. Bang, tolonglah. Bang, tolonglah. Serbuan ini dijalankan kerana kerajaan telah menyekat remaja bawah 16 tahun untuk bermain media sosial. Bang, boleh saya ambil benda dekat depan tu sekejap tak bang? Benda apa minggu ni? Hei, lari mana? Hei! Hoi! Hoi! Hei, lari mana? Hoi! Hoi! Yang ni iPad siapa? Saya. Password? Siapa? Lawak ah. Ha? Apa 67 tu? Password dia 04 kali. Tahu tak kenapa korang selalu batuk? Sebab korang selalu main media sosial lah. Bang, mak saya suruh balik sebelum maghrib. Mak saya kata balik sebelum maghrib ataupun 7.30. Tengok iPad aku Demam iPad Kids semakin berleluasa dan tahukah anda 1.47 juta bahan seksual kanak-kanak di Malaysia telah dirampas dalam tempoh 2 tahun. Adik saya dah tak boleh main media sosial. Baguslah. Abang happy tak sosial media diharamkan untuk budak bawah umur 16 tahun? Happy lah, happy. Hari ni aku akan lepaskan korang. Tapi gadget korang ni aku akan rampas. Okay, balik.